Assalamualaikum, salam ceria everybody. Hari ni kami berada dekat sini bersama saya Ida, Kak Yung Ida dan saya Uncle Mak Jeb dalam studio yang sejuk juga studio ni kan. Ya. Hari ni kita pula pakai baju tangan pendek awak. Bukan apa, baju ni kan baju kereta api. Keluaran Rail Shop. Kalau guys you all nak dapatkan baju ni, boleh dapatkan di Rail Shop. Mungkin ada tertera kat bawah ni, Rail Shop. Bukan kata baju, banyak lagi dah. Macam-macam ada. Betul. Kita juga ada payung, ada bag, Yes, ada macam-macam souvenir. barangan merchandise keluaran Rail Shop KTM Berhad. Okey lah Ida, kita sebelum ni selalu kita partner jadi MC kan. Betul. Hari ni pula kena duduk kat bilik ni, seram sejuk juga Kita nak rasanya. bersembang pasal apa ni sebenarnya? Oh iya, kita nak sembang pasal rail. Rail. Sembang rail. Bukan sekadar podcast. Ini cerita kita. kita. Baiklah, bila kita sebut tentang rail ni dah, orang kadang-kadang orang tak perasan yang rail ni sebenarnya bukanlah tempat main. Betul. Ataupun bukanlah playground. Tapi kadang-kadang orang jadikan tempat ni tempat nak melintas, tempat shortcut, tempat nak lalu lalang lah. Tapi sebenarnya tak boleh. Ya, dia orang kata bukan sekadar playground lah. Ya, Orang bukan. fikir playground tu tempat Hmm. bermain. Tapi sebenarnya sangat-sangat bahaya walaupun kita melintas, walaupun kita rasa selamat. Betul. Sebab apa? Orang yang bukan kaki tangan KTMB ni, mereka tak tahu tempat tu selamat ke tak selamat, cara-cara yang betul, dan mereka tidak ada orang kata apa ni, sijil 038 yang sijil mana keselamatan diri di landasan. Betul, Itu betul, paling penting. Jadi, bersama kita hari ni dah, kita tak berduaan saja. Kita ada tetamu hebat kita. Tak lain tak bukan orang kereta api lah kan. tanpa kita melengahkan Kalau masa. yang bekerja KTMB ni orang panggil orang kereta api. Ya, orang kereta api. Kita lah orang kereta api kan? Kita lah, dan dia pun. Saya perkenalkan di hujung sana. Tu dia. Okay, Assalamualaikum Uncle. Salam. Kak Yung. Ya, Ida. Saya Irwan. Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Ya. So bagi yang tidak mengenali saya Irwan bin Rashid 019266. Wah, nombor staff Siap, nombor staff. Ustaz 019266 tu orang lama tau. Oh, betul-betul. okey, okey, Otai lah ni. Dah almost Ini dah lebih 10-20 tahun kot. 22 lebih. 22 tahun. 22 tahun. Wah. Banyak pengalaman. Setia dia dengan syarikat ni ya. Mm-mm. Sayang ke KTM? Oh, I love KTM. Okey, Alhamdulillah. mesti memang orang kereta api. Sincerely Kita inside, pun. I love KTM. Tak, dia cerita dia 22. Ya. Uncle? Tak apa. Tak payah cerita. I know you. Okey. Tak apa, tak payah. Tak I payah know you, cerita. I Tak know payah you. cerita. Maksudnya kat sini saya lah paling junior. Nak juga. Okey lah. You muda lah. Okey. Baik. Apa tu? Iwan Ya. Irwan bin Rashid nama betul. Orang panggil apa selalu? Kalau I sebut orang KTM semua dah tahu kot. So saya tak sebut Apa lah. dia? Boleh sebut ke? Alah, share lah sikit. Nak sebut Mesti juga? ramai Nama lagi pertimbangan kat kan? luar nak tahu kan. Iwe gila. Gila. Tak, dia bukan apa. Dia sebenarnya dia ni gila-gila remaja. Macam cerita dulu tu gila-gila remaja. Dia lah ni. Yelah, inilah orangnya. That's me. Yes, umur dah bertambah tapi dia masih orang kata apa? Happy-happy lah. Ya. Ceria-ceria gitu. Tak nampak macam 22 tahun bekerja. Okey lah, Cik Wan. Okey, kita Boleh teruskan. kongsikan orang kata apa, pengenalan diri dulu lah tentang latar belakang you, macam mana you sertai company ni kan, macam mana daripada awalnya dan sebagainya. Silakan. Okay, saya masuk KTMB ni seawal tahun 2002. 2002. So sekarang dah 2026. Betul. Can you count? Berapa lama dah? Boleh pula dia tanya siapa? Dia tanya audience ke siapa? I tanya both of you. Okey lah, boleh. Okey. Bukan tanya dia bagi tahu ke? Ada boleh lah. Saja dia kan. I just mention dia. Tak, Tak dia count dia kita betul. tak Okey. berfungsi kan. Yelah. Kita bertindak. Ya. Okay, pada masa kita tu tertidur. saya belum jadi permanent staff lagi. Belum. Okey. Saya masuk apprentice batch kelima. Apprentice. Kita ada banyak apprentice untuk pemandu ni. Oh. So Pemandu train lah ni. Pemandu train. Okey. My batch is batch kelima. So sebelum tu ada lagi lah. So masa tu saya belajar dekat kita tak ada Maira lagi. Kita tak ada akademi lagi. Tak ada akademi masa yang dekat tu. Batu Gajah tu sekarang. Oh, dia so bukan saya akademi. Okey. belajar dekat Sentul. Kat Sentul. Sekolah latihan kereta api. dekat je lah kat sini je lah. Actually kalau kata masa tu dia tak panggil sekolah lagi, belum lagi. Dia panggil pusat latihan kereta api. Yang saya ingat saya jugalah. Ya. Selepas tu baru tukar kepada sekolah latihan kereta api dan akhirnya sekarang di Batu Gajah kita ada Akademi. akademi kereta api ataupun Maira, Malaysia Maira. Railway Academy.
Kita pernah jumpa kat sana dulu kan? Betul tu. Kalau Kak Yung tak pernah kot. Kak Yung masuk dari akademi. Saya masuk terus akademi. Iwan ni budak sukan juga. Dia volleyball player. Oh ya ke? Dia kalau spike ni tengoklah tinggi lampai tu kan. Sesuai lah. Tapi dah sekarang dah tak larat dah lompat dah. Lompat setempat je lah Wan. Okey, dekat pusat latihan kereta api tu, kita diberi latihan untuk menjadi seorang pemandu lah. Selama 2 tahun. Ada practical, ada in-class training. So kita juga diberi keluar ke lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang terpilih lah. Nasib lah kita tak boleh pilih. Kalau kita kena dekat timur, kita kena pergi timur lah. On job training. So kita belajar, kita ikut train, kita buat shunting, langsiran. Maksudnya Uncle boleh bagi tahu apa itu? Okey, banyak sangat kau punya bahasa kereta api dia. Maksudnya dekat sini setiap pemandu sebelum dia memandu dia akan di training selama 2 tahun, betul? Betul. 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Tapi adakah 1 tahun tu dalam Myra di dalam akademi? Kita masuk, kita keluar, kita masuk, kita keluar. Ada masuk. Okey. Nak sambung tadi dia tanya pasal bahasa kereta api yang digunakan. Dia kata shunting lah. Shunting, apalah. Betul. Shunting tu dalam Pelangsi. English, tapi dalam Malay words kita sebut lansiran. Lansiran ni kita potong sambung kereta api gerabak tu kita panggil shunting ataupun lansiran. Ya, betul. Kan disambung, lepas tu diceraikan, lepas tu diambil yang lain pula. Itulah shunting. Dapat sesuatu tak? Okey, teruskan lagi. End of that course, saya menduduki peperiksaan dan test. Thanks God, I pass with flying color. Alamak. Hebat budak ni ya. Tahniah. Okey. Lepas tu barulah saya dipemenangkan menjadi staf KTMB dengan nombor staf 019266 di mana saya ditugaskan di tak ingatkan nombor phone wilayah tengah. Nombor staff. Wilayah tengah. Masih di sini jugalah. Sampai sekarang. Wilayah tengah ni KL lah. KL lah, wilayah tengah tu KL lah. Sebab kita ada 4 wilayah. Tengah, utara, selatan dan timur lah. Okey, saya mula-mula ditugaskan sebagai pemandu goods train kereta api barang. You orang tahu kan? Kereta api barang kan? Betul. Okey. Kita tarik panjang barang tu. pelbagai jenis barang kita tarik. Contoh, ada kontena, ada gerabak simen, ada gerabak train aral. Yang gula tu? Oh, gula tu komoditi. Banyak lagi ni train aral disebut tadi. Train aral ni guys adalah rescue train. Maknanya train yang datang membantu bila ada insiden-insiden, train aral lah akan masuk. So aral tu kan aral melintang. Itu panggil aral. Yes. Okey. Good. Okey, bagi seorang budak yang berasal daripada Kuang, saya tak pernah terbayangkan saya boleh jadi pemandu kereta api. Okey. Ya, lebih kurang macam ada anak orang Melayu tiba-tiba dapat jadi apprentice mas, lepas tu belajar dan bawa kapal terbang. Sama juga dengan ni. Sama. Saya cuma bayangkan saya bawa kereta, bawa motor. Saya tak pernah terbayangkan saya bawa kereta api. Kan besar. Betul. Dah besar, panjang. Panjang. Dan baru lepas habis latihan baru saya tahu ianya tak adalah susah sangat. Okey. So dengan berkat ilmu yang diberi dan minat, saya boleh bawa lah kereta api. Kalau ingat lagi, kalau boleh dikongsikan boleh. Tarikh ataupun tahun yang pertama start driving, duduk dekat kursi pemandu tu, dan kita punya landscape tu berbeza berbanding kita jadi penumpang di belakang. Scenery kat depan tu lah kan. Betul-betul. Ya. I'm in charge. Ya, betul-betul yang ambil charge tu, betul. Ingat tak kalau boleh ingatkan ke mana? 1 Jun 2004. 2004 ya, betul. Tak jauh, dekat dia. Dekat je. Saya bawa kereta api barang pergi Batu Cape. KL ke Batu Cape. Maksudnya daripada sini ke Batu Cape. Ke Batu Cape saya Okey lah tu. Itu pun dah mesti ada nervous ke apa kan? For me tak nervous. For me is fun. Saya suka. Tapi dengan ada partner kan kat depan kan? Okey, untuk pengetahuan semua, untuk kereta api barang ataupun lokomotif, kita dipasangkan dengan seorang pembantu. Pembantu ni tugas dia membantu membaca pergerakan signal. Signal kan alat perhubungan di antara satu tempat ke satu tempat. Kan? Selain daripada itu, dia juga ditugaskan untuk membuat pemeriksaan gerabak sebelum kita berlepas. Kita kan bawa panjang 30 Betul. gerabak. Paling panjang 30 lah. Kita 30 lah. 30 gerabak. Pada masa tu memang 30 tau. Orang sekarang dah lagi panjang.
kata salah saya sekarang dah boleh bawa sampai 60 betul? 50 50 boleh. 50 Spotify 50 tu kira panjang lah tu. Sepanjang 30 tu menjadi tanggungjawab kita lah sebagai pemandu untuk memastikan. Ya betul. You bayangkan 30 gerabak tu kita kena berjalan daripada depan sampai belakang untuk check semua komponen-komponen yang penting. Yang paling penting apa kalau you orang agak brake. Kita kena buat pemeriksaan. Kita kena pastikan 3 gerabak kat belakang tu function, berfungsi. So you kena jalan ke belakang? Ya, I bersama-sama dengan assistant I. Berapa kilo tu? 30 gerabak dah berapa kilo? Tak sampailah 1 kilo. Tapi tak boleh sampai lah, tapi penat jugalah. Tapi berpeluh lah. Balik lebih okay. Berpeluh jugalah ya tak? Tapi kan kalau dah selalu kita dah biasa. Atas bukan senang tau sebenarnya nak berjalan di atas batu balas tu. Batu balas. Bahasa kita api lagi. Okay, guys, batu balas tu, you nampak tak ada tepi track, tepi landasan tu yang putih-putih batu tu kan? Kami panggil batu balas. Actually, it's a English word. B-A-L-L-A-S-T. Tapi nak mudah-mudah kita panggil balas je lah kan? Batu balas. Batu balas. Itulah batu balas. Batu tu nak memampatkan rail kita, track kita supaya mampat. Kalau tidak, tak ada batu tu, bila train lalu habis lah. Kan? Dia akan bergerak lah track tu. Sambung lagi Wan. Sambung. Ya, orang masih tak tahu apa senario pada zaman tu, pada masa tu. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika dan kembali sebentar lagi. Ya. Okay Wan, you tadi cakap bila kat depan tu kan you nampak pemandangan ataupun scenery kan. Apa kat depan nampak macam mana? Berbeza kami kat tepi, kat dalam ni nampak tepi kan, kiri kanan you kat depan. POV sebenar. Okey, sepanjang pengalaman Iwan lah. Pemandangan cantik. Kalau zaman dulu kita ada masuk kampung, masuk hutan, masuk bandar, tiba-tiba masuk hutan balik. Tapi sekarang dah tak sama. Sekarang kalau kita tengok track cantik juga. Tapi scene tu dia lebih kepada nampak overhead. Talian atas dan dia sama je lebih kurang. Okay. So maknanya ada perubahan lah dulu dengan sekarang ni. Ada. Beza lah. Ada zaman berubah. Yelah. Betul lah tu. Semua berubah. Dulu muda. Uncle dulu muda sekarang. Aku cakap dia, aku cakap aku ya. Sekarang lebih muda. Okay. Tadi tentang scenery. Okay. Takkan tak ada kisah-kisah yang you know kan? Orang kata cabaran semasa ada. Orang betul-betul nak dengar ke? Betul, mestilah. Yelah, kita seram ke apa ke. Okay. Lepas beberapa tahun saya dinaikkan taraf kepada pemandu ekspres. Okay. So saya mengalami tadi kargo barang. Train kargo, lepas ni train ekspres penumpang lah. Maksudnya macam ekspres Langkawi, ekspres rakyat dulu tu Selangor Malam apa semua tu lah. So travel pun jauh-jauh. Maksudnya bermain dengan penumpang lah. Main dengan penumpang. Saya in charge of the train. Ada kru kat belakang lah. Ada cabin crew. Ada penyelia. Ada TC. Ada TC penyelia. Dan perjalanan TC jap. Ticket checker. Ticket checker. Ya, TC tu ticket checker. Banyak sangat Wan dia orang tak pakai cap. Sabar sabar. Bahasa kereta api banyak keluar ni. Okay. Dan terusnya lagi. So travel saya pun jauh. Saya akan pergi balik dalam 3 hari lah. Menginap di lokasi-lokasi berbeza. Banglo yang terpilih lah. Contoh kalau ke selatan, Singapura. Banglo tu tempat penginapan pemandu ataupun kru ya. Kami panggil banglo. Tak adalah banglo macam rumah you all tu ya. Bawa sikit. Tapi cantik juga. Tapi cantik juga, selesa je. Orang kata tempat berehat kita orang. Okay. Selesa. Memang selesa lah. Okay, I yang cerita kat you pengalaman ada sikit spooky lah. So saya pergi ke utara. Tapi on the way back, maknanya hari pertama pergi sampai menginap di banglo. Hari ketiga tu kita balik. Kita balik. Masa tu train 5 down, 5 turun. Nombor train. Nombor 5 is the number of the train. Betul, right. You correct. Right. Okay. Kalau you orang perasan sekarang ada satu tempat kita ada terowong paling panjang. Dekat mana? Bukit Berapit. Utara. Bukit Berapit. Ya, betul. Tapi tu sekarang. Dulu lain. Dia single track. Tak macam tu. Dulu single track. Sekarang kita ada cuma dua tunnel. Satu panjang, satu pendek. Tapi kalau zaman saya dulu, kita ada 4, 5 terowong. Ya, di utara sana. Betul.
Ada tak kisah-kisah mistik kat situ? Ini yang saya nak cerita ni. Ini yang kita nak tahu ni. Actually saya sendiri tak alami pengalaman tu. Assistant saya yang mengalami. Tapi saya boleh ceritakan sikit. Boleh. Bila masuk terowong, kalau kita lepas pada Taiping nak pergi ke Padang Rengas, kita akan melalui 5 terowong. Di mana kawasan tu dia agak gelap. Kebetulan pada hari itu Fire Down ni ada masalah teknikal sikit, so kita starting lambat. Selalunya kita akan sampai kat tempat tu sebelum pukul 5. Tapi hari tu dia lambat 1 jam lebih. Dan kita sampai kat situ dalam 6.45, 6.50. Maksudnya dekat Bukit Berapit tu lah? Dekat Bukit. Bila kita masuk je, bila kita masuk je terowong yang kedua tu, scene dah jadi berbeza. Bila kita masuk kawasan yang berhutan sikit, kita ada natural curtain kat atas. Pokok-pokok. Dia jadi betul-betul gelap dan jadi macam malam. Dekat peak of the bukit tu, kita ada satu air terjun kecil lah. Ada waterfall. Ada air terjun. Cantik lah kat situ kan view. Kalau siang cantik. Kalau ini boleh nak pergi maghrib mandi. Tapi ni maghrib. Yang dah malam. Pasti kat situ pergi mandi. Bos tahu. Kalau ada waktu senggang memang terjun mandi lah. Daripada jauh ada nampak bayangan putih. Bayangan putih dalam keadaan gelap. Cantik. But I don't give a damn. Sebab saya ada banyak masa lagi perjalanan, saya nak tumpukan pemanduan saya. So bila dah sampai kat situ, kita buat kita ignore je lah. Nampak lah. Assistant dah tunjuk-tunjuk. Dia nampak. Dia nampak juga. Dia nampak juga. Tak apa, kita jalan dia terus. Tempat tu tak boleh laju sebab kita mendaki. Masa tu Fire Down rasa dalam 5-6 coach untuk enjin Nircon. Enjin Nircon ni, you tahu tak? Enjin Nircon kita dulu ada sewa enjin daripada from India. Masa tu speed berapa? 20 ke 30. Tak laju. Mendaki. Sebab kita tengah mendaki. Anyway, tempat tu ada banyak caution. You know caution? Apa caution? Caution ni tempat kita apa? Allah. Apa Melayu cakap? Kelajuan berhati-hati. Ya, tempat kena bawa dengan kelajuan yang tertentu lah, ataupun bahasa mudahnya kelajuan yang perlahan. Sebab adalah mungkin ada had laju yang digunakan. Ada laju. Sebab kat situ mungkin ada track tak ataupun construction dan sebagainya. Masa tu dah ada ATP ke? Tak ada ATP. That's why kita ada assistant. Bahasa kereta api lagi. ATP adalah satu alat yang ada dalam cab pemandu, iaitu automatic train protection. Satu sistem untuk membantu memberhentikan train apabila dalam keadaan tertentu lah. Dia akan automatic stop the train. Bila dah lepas kawasan tu kan, assistant saya tadi yang cakap banyak ni, dia diam. Tiba-tiba. Kenapa? Wow. Dia diam 1000 bahasa, tak bercakap terus. Selalu dia banyak cakap. Dia lelaki lah kan, PLR kan. Dia pandangan tu ke mana? Dia pandang depan ni terus. Dia pandang depan ni. Wan cuba panggil dia, nama dia Ijat. Dia tak menyaut. Lepas pada tu, tiba-tiba Iwan punya bulu ni meremang. Bulu roma. Bulu roma ni meremang. Apa benda ni? Tak. Kita terus dengan perjalanan. Next station is Taiping. Bukan. Next station kita nak bagi balik KL. Down lah. Down lah. Next station Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Kampung saya tu. Ya ke? Sampai Kuala Kangsar. Kita berhenti, turunkan penumpang, ambil penumpang. Saya pergi dekat dia. What happened? Ada benda kat belakang. Dia rasa. Dia nampak. Dia rasa ke dia nampak? Dia rasa ada benda ke atas dia. Dia kata yang baju putih tadi tu bertenggek kat belakang. Ya Allah. Dia dah boleh bercakap lah. Maknanya dah okey. Kenapa? You buat apa? I baca ayat kursi dia. Dia hafal ya? Dia hafal. Gurau. Ijat ni orang Kelantan. Serami Mekah. Alhamdulillah. Sebab ayah dia dulu pun pekerja KTM juga. Wan, saya tadi nak takut, tapi rupanya ramai kat studio ni. Ramai sebenarnya depan kita ni. Okey lah juga kan. So selain pada tu kan, cerita yang spooky ni saya tak alami lah. Thank God lah, saya tak nak lah. Betul-betul. Kawan-kawan yang lain tapi kita cerita lain tu. Selain daripada tu, ada lagi tak kisah-kisah yang menarik, yang boleh dikongsikan, macam langgar-langgar ke? Ada. Yang itu yang kita nak tu. Langgar pula. Saya boleh cakap Iwan boleh cakap. Out of 100 pemandu,
dalam 10 orang mesti ada langgar orang. Oh ya. Langgar orang Including me. Okay. Tapi itu dululah kan. Itu dulu Rasa lah. sekarang dah much better dah. Kita punya sistem. I mean kan. Tak ada sangat Okay, sekarang Tapi iyalah. Landasan tu bukan, it's not a playground. Ya. Tapi kadang-kadang orang melintas juga. Jalan-jalan kat situ, Nak main-main shortcut, kat situ, shortcut lah apalah. Jadi train ni pun iyalah. Bukannya kenal Itu dia orang. memang laluan kita. So macam mana cerita tu Wan? cerita tu ni sekarang Wan dah tak bawa express lah. Okay. Naik taraf lagi. Wan dah bawa komputer. Oh, komputer lah ni. Oh, komputer. Okay. Masa tu Okay. dari laluan mana ke mana? Wan bawa komputer daripada Sentul. Wan kru Sentul. Okay. So Sentul pergi ke Pelabuhan Kelang. Okay. Okay, Wan ni jenis selalu yang kerja pagi. Pagi. Suka So kerja bagi pagi Wan lah. kerja pagi lah. Segar ya. Selalu first train, second train tu Wan. Okay. Okay. Kalau tak silap hari tu first train shuttle Batu Cape pergi ke Kelang. Jap. Kan komputer tu dia ada dua jenis kan. Satu 3 car set, satu 6 car. Betul. 3 car, 6 car biasalah kan ada 3 gerabak, 6 gerabak. Okay. So you Masa tu Wan bawa 6 car. 6 car. Masa tu kita ada assistant. Tapi bukan macam bawa loko. Assistant ni dia TC. Okay. Ticket checker. Ticket checker. Dia akan ikut kita bantu kawal selia penumpang kat belakang. Okay. Kalau masih ingat tahun bila kejadian tu berlaku? Around 2012 ataupun 2013. Okay. Masa tu assistant Wan nama dia Sarabanan. Okay. 12 tahun. Memandangkan masa tu pagi first train. Wan tak suruh dia duduk kat belakang. Wan suruh dia duduk kat depan dengan Wan. So orang tak ramai lagi masa tu. Orang tak penuh macam peak hour. Selalunya peak hour 7, 8, 9 dengan petang lah. Tapi ni masih awal lagi Masih lah. awal lagi. So kita sampai dekat Angkasa Puri right time. Okay. Kat Angkasa Puri ni halt. Perhentian dia tak ramai orang pun. Okay. Kalau pagi ni untuk train ke Port Kelang paling-paling 2-3 orang. Tapi hari tu seorang. Okay. Hari tu seorang. Seorang je. So Wan buka pintu, Wan tutup pintu, Wan teruskan perjalanan. Okay, lepas Angkasa Puri, next station gonna be Pantai Dalam. Okay, dia ada jarak dalam 5 km. Ada in between that. Station tu lah. So kawasan tu kita boleh bawa ikut speed 110. 110. Sekejap dia dapat. Komputer ni dia punya peak dia untuk dapat 110 sekejap tu kan. dalam 30 second tu kita boleh dapat lah. 30-40 second tu boleh dapat lah. So Wan bawa laju lah untuk pastikan waktu tu seiring lah dengan jadual perjalanan. You orang tahu kat situ ada plate 100? Okay, tahu. Apa tu? Oh, flat 100 tu. Perumahan. Perumahan 100. PPRT. Ya. Nampak tepi jalan tu kan. Nampak kan? Flat 100. Okay. Di Selekoh. Ya. Tengah malam tu pukul tengah pagi tu awal kan gelap pagi. Kan? Headlight tu dia point betul-betul kat depan. Dekat corner tiba-tiba ada seorang lelaki berdiri sambil cekap pinggang. Wah, Samsing. Ini Samsing kamu dulu ni. Sambil cekap pinggang. Dia tengok Wan. Ya, right point betul sebelum Wan langgar tu dia tengok Wan tengok dia. Betul-betul di atas. Can you imagine that? Kita bayangkan dia cekap pinggang dan dia tengok macam ni. Macam mana Lepas tu train langgar. Itu dia tengah melihat kepada besi paling kuat atas muka bumi tau. Tetapi ni. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi dentuman. Okay. You tahu dekat 6 car atau loko ke apa depan ni tak ada knuckle. Okay, knuckle tu. Knuckle tempat ni. Penyambungan train. Uncle tahu. Okay. Dia kena betul-betul dekat knuckle dan dia jatuh ke bawah. Dengan kelajuan 110 tu dia masuk bawah. Masuk pula bawah. I can feel raw. Dia punya gerak kat bawah tu. Berbunyi my Gucci. Scary. So I tanya Sarabanan. Itu memang confirm hancur kan. Mati right away. Yalah. I tanya Sarabanan. Apa tu? Orang lah. Aduh. So I tak boleh terus break. I tak boleh terus break. You tahu kan kereta api ni kan dia punya jarak langkawan dia untuk break dia kena ada 400 meter. So dah nak sampai Pantai Dalam. So I berhenti kat Pantai Dalam lah. I terus break. I buka pintu untuk penumpang. I terus keluar. Ada bau lain. Ada bau hanyir. Bukan bau hanyir. Dia bau dia tak hanyir. Tapi bau dia tu kita tak suka. Betul. Then ada ketulan-ketulan Cebisan daging-daging daging dekat cermin. I tak usik pun.
So what I do, I call controller, controller, train CTC. control Yang mengawal. command center, kita punya Yelah, kalau pusat macam Okay, flight pusat. tu dia ada yang menara tinggi tu kan. Ah, Kita dekat Cat Central. kita ada Benda. CTC Dia lah. dia boleh tengok semua pergerakan Control train. center. Yes. So bagi tahu saya dah langgar orang. Tapi saya dah tak berhenti kat situ, saya dah berhenti kat pantai dalam. Tuan tolong bagi bantuan untuk train belakang tengok. Okay. 15 minit train kat belakang, ada satu lagi train. Oh ya, Ada masa lagi tu satu. frekuensi train banyak kan. Boleh tahu. Dia tengok. So yang dekat belakang tu nanti dia check. Okay. Lepas tu saya tanya macam mana dengan saya dah takut ni. Saya dah shivering kata. Okay. Trauma lah kan. Lepas tu penyelidik cakap tak ada pengganti. Siapa Bawa nak hantar juga. tak ada semua, you kena teruskan perjalanan. You end sampai mana? Stesen mana? Sampai Kelang lah. Kelang lah. Sampai yang Kelang. ujung sana. Dan saya juga bawa patah balik train tu. Oh, lalu tempat yang sama. Lalu tempat yang sama, you know what? Ha. Mayat masih ada dekat Ya situ. Allah. Masih Mayat ada masih ada dekat situ. Okay, selalunya kan, Belum ada orang attend ke? IO belum sampai. Untuk IO daripada PDRM belum sampai. Okay. Yang ada cuma kita punya AP, Auxiliary Police. Dia orang handle kat situ sementara Mungkin datang. sebab awal pagi kan dia orang pun. And you know what I saw? okay. You want to know what I saw? Apa? Nampak apa? Nampak apa tu? Ada 3 body yang dah separate. Dan one of it is kepala. Ya Allah. Ayo. Takut. Allah. Okay. Uncle kau ni kalau nampak aku yang tumbang. Kalau saya yang driving tu, saya tinggal train tu. Saya tak nak dah teruskan. Betul. Saya tak boleh. So maknanya selain daripada belajar di akademi, dia pun kena ada keberanian tau. Oh, betul. Kan? Ni Betul. antara Tapi itulah cabaran. guys, tolonglah janganlah melintas landasan. Janganlah nak bunuh diri. It's not a kat playground, situ. okay? Jangan jadikan dia sebagai shortcut. Dan kalau korang ada masalah ke, stress, tension, cari orang. Luahkan, sembang, cerita. Sekarang ni macam-macam. Jangan buat, ada. kalau katalah itu suicide lah orang cakap kan. Jangan buat kerja yang tak betul tu. So sampai sekarang Wan bukan lagi pemandu train. So Wan Tukar lagi? Tukar lagi. Oh, hebat lah dia. Wan dah Daripada jadi satu-satu dia naik, Step by step controller. Naik controller, babe. CTC. CTC. Okay. Tadi controller kau. sekarang Sekarang dia dia jadi controller. controller. Okay. Hebat. Dekat controller Wan boleh tengok macam mana kita kendalikan operasi train dari pelbagai sudut. Interesting. Okay. Dekat situ Wan dah belajar banyak benda. Dan kat situ ada waktu senggang boleh sambung belajar. So Wan sambung belajar dan sekarang Wan ada dekat Ocean lah. Yang ambil bidang apa? Safety. Safety. Occupational safety and health. Ocean tu apa pun kita? Safety and health punya ni lah. Occupational safety, health and environment lah kalau dalam Ocean. Okay. Kalau kat tempat lain kita panggil SHE. Mm-mm. Safety and health. Dalam pejabat you duduk sebelah pejabat I kan. Betul. Tapi kami ni sebenarnya berkongsi pejabat. Ya. Tapi dia bahagian sana, saya bahagian sini. Kak Ayong pun sama. Nak jumpa sembang pun tak sempat. Ya, kita Tak sekadar nak say hi. Masing-masing macam tu ada je. yalah, tugasan masing-masing kan. Hari ni pun baru dapat dengar cerita yang macam ni. Betul. Saya tak pernah dengar lagi yang kata you macam-macam tadi yang Langgar orang. scary apa? Oh, you tak pernah dengar. Tak dengar. You baru dengar ni. So sekarang you dah tapi tahu kan lah. Uncle dulu I kan nak cerita jugalah kan. Pernah juga bermimpi nak jadi driver train kat depan. Ya. Tapi sudahnya tak dapat. Sebab apa? I dah masuk jadi, sebenarnya I ticket checker dulu, tapi tak cerita lah pasal ni. Cuma I nak relate tadi ni, I bersyukur lah kat duduk kat depan. Kalau I duduk kat depan jadi driver, dengan kisah-kisah yang dia cerita tadi, dah lama dah angkat kaki. Kan? Tak berani. Muncul lah. Kita tak berani. Kita berada sekarang kan. Hanya jiwa Macam-macam. kental je yang boleh Kisah jadi. seram, kisah langgar-langgar. Bukan senang tu. Tapi sekali tu je lah, tak nak lagi dah. Tak nak dah, tak nak. Dia pun dah tukar jabatan. Dia dah tak bawa train kan. Okay, tapi yang itu je lah last ada orang kata apa? Experience langgar orang. Itu dia sekali. Tak pernah lagi. Lepas tu tak pernah lagi lah terlanggar apa-apa something. Tak ada. Cuma bila Wan dah masuk bahagian apa? Controller tu. Wan memantau train lah kan. Kan bergerak train apa semua, mengaturkan train. So di situ tak ada macam kisah-kisah adventure-nya kat situ macam mana pula? Oh, dekat situ kita lain. Kita bukan duduk dekat ground lagi. So kita tengok pada atas melalui panel. Dari situ kita dapat belajar banyak benda yang kita tak tahu sebelum ni. Apa yang kita nampak daripada kacamata pemandu Lain. totally different dengan apa Controller. yang kita buat dekat sebagai controller. Kita lah orang paling penting untuk memastikan pergerakan train untuk bawa orang dari Maknanya, satu tempat ke satu tempat. Controller ni macam nadi untuk train movement lah kan.
Kalau ada teroris nak datang kacau, dia kacau situ dulu. Oh. Okay. Oh betul lah, bila dia kacau situ, Yelah. semua train akan terganggu. Kalau dia kacau satu train tu je yang terganggu. Tapi Okay. dekat control center tu, Mm-mm. semua train akan terganggu. Betul. Oh. Kalau ada penonton di luar yang tak tahu, sebenarnya control center ni, CTC ni, dia ada panel satu besar. TCC. Okay. TCC. Okay. Yang itulah. Train control and command center. Okay. Train control and command center. Betul. Yang itu. Then dia ada satu panel yang besar untuk kita mengawasi train lah, pergerakan train dari seluruh rangkaian KTMB. Ya, betul. betul. Yang Sekarang itu. kita dah sampai Johor. Berapa tahun berkhidmat di situ? Timur. 3-4 tahun tak? 3-4 tahun. Jadi maknanya Okay. dah nampak tak? Daripada pemandu, lepas tu dia buat train barang, train komuter, nak jadi controller. That's a career path guys. Kalau you berminat nak join KTMB, kena promote juga kan. Orang nak berminat nak kerja KTMB, nampak tak ada career path kat situ. Yang risau, maknanya bila masuk satu kerja tu bukan static kat situ. You boleh lagi naik, grow lagi. Jadi orang kereta api. Betul. Iwan setuju. Ada pengalaman Iwan ni daripada mula Iwan masuk daripada bawah, kita diberi peluang untuk meningkatkan kerjaya kita. Betul. As long as you willing to do. Itu je. Minat dah tu lagi. Dah baik kan. Okay, Ida. Kita berhenti dulu. Tapi sebelum tu, Sembang Rail. Bukan sekadar podcast. Ini cerita kita. Kembali lagi Sembang Rail. Bukan sekadar podcast. Ini cerita kita. Baiklah Wan. Banyak sangat kita dapat perkongsian daripada Wan hari ni kan. Daripada satu kerja yang dia buat. Dan lepas ni pula, tadi kat mana? Kat controller kan? Control office kan? Ada lagi tak? Ke dah kat situ dah? Lepas tu saya dapat naik pangkat lagi. Naik pangkat. Tepuk dah. Ya Allah, hebat insan ini. Saya jadi safety officer. Safety officer. Safety officer. So dekat jabatan saya sekarang, Occupational Safety and Health and Environment. Sebelah pejabat you orang. Betul. So kami operation. Kerja saya dah berbeza, dah jadi lain lagi dah. Dah lain lagi. Betul. You orang ada tengok TV tak? Ada, mestilah. Siapa tak tahu lah tu. You orang ada nampak muka I tak? Betul, dalam iklan ataupun cerita pasal safety. Pelakon. Dia berlakon dalam tu. Itu bukan kerjasama dengan Finas ke? Okay, yang itu kita buat kerjasama dengan Finas. So kita buat video PSA. Video PSA ni kita nak war-warkan kepada public. Okay. Awareness lah. Awareness lah berkenaan dengan safety di landasan kereta api lah. Okay. Sunyi. Seolah tiada apa yang berlaku di sini. Tapi setiap hari, bahaya menanti bukan kerana train, tetapi kerana pilihan kita. Landasan ini bukan jalan pintas, bukan juga tempat bermain. Cepatlah, pukul berapa dah ni? Ia membawa ribuan nyawa bergerak sepantas yang tak dapat dihentikan. Namun masih ada yang sanggup ambil risiko hanya untuk beberapa minit. Dan setiap langkah di atas rel ini menipiskan jurang antara hidup dan mati. Keselamatan landasan bukan sekadar tentang train. Ia tentang pilihan, dan satu pilihan yang silap boleh merubah segala-galanya. PSA ni kita nak war-warkan kepada public. Okay. Awareness lah. Awareness lah berkenaan dengan safety di landasan kereta api lah. Okay. So dia ada 3 benda yang kita nak sampaikan kat situ. Okay. Satu berkenaan dengan pencerobohan lah. Including human being and also animal. Betul. Okay. Dan satu lagi berkenaan dengan vandalisme. Okay. Pasal kecurian kabel apa Betul. semua tu. Ni orang tengok Iwan dalam video tu sebagai apa? Pencuri kabel. Ya. Kita balik. Dia jadi orang jahat kat situ. Dia jadi orang jahat kat situ. Tapi bakat dia ada Berlakon pun boleh, buat kerja safety pun boleh. Bagus. Tapi sebenarnya itu memang kisah benar kan? Yang jika orang curi kabel, itulah yang akan berlaku kelewatan train. Betul. Sebab dia akan ganggu sistem persemboyanan kita ataupun sekeliling sistem. Okay, yang
pasal kita berlakon tu dia jatuh nombor 3. Nombor 3 sebenarnya. Okay. So apa Tapi yang apa utamanya? yang saya banggakan dengan video tu adalah Okay. coordination di antara jabatan Okay. yang terlibat, contoh seperti poli bantuan, Okay. operasi, Operasi. semboyan. Yeah. So kita panggil diorang ni, kita meeting, Okay. kita coordinate. So kita panggil Pinas untuk buat shooting. Hmm. Sebelum ni I tak tahu. Sebelum ni sumpah I tak tahu. Oh, ya. Tak Okay. pernah dengar. Ingat shooting ni kita datang tangkap gambar, berlakon bla 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 gitu. Habis kan? Balik. Rupanya Rupanya susah. macam-macam lagi ya. Banyak kerja dia. Okey, I bagi contoh untuk scene I kena tangkap. I kena tangkap, I buat scene tu dalam satu take Cantik Oh, hebat. Belagak lah. Oh, Okay. Memang belagak lah. satu take dah jadi dah. Dah jadilah, ingat Hebat. belagak. Rupanya belum siap lagi. Belum siap lagi. Siap Apa pula? Untuk take kena tangkap tu je, dia ambil dari pelbagai angle. Dan Okay. ambil masa Camera action angle lah. ambil Okay. masa dalam 1 jam setengah je Ya Allah. untuk satu scene saja. Bukan senang Waduh. sebenarnya. You bayangkan lah, kita Ah. orang berlakon dekat Gemas, dekat session Gemas. Okay. Sekarang session baru. Aha. Sebelah ada session lama. Betul? Okey, orang dah duduk dekat Ramai ya. pagar. Beratur kat situ Tengok. kan. Dia tak pernah dapat situasi macam tu Tak. pun. Orang tu pula ingat kan artis mana. Nak tengok lah mana artisnya. Wan mana. So kita ada collab dengan beberapa Oh, ada juga. Artis. Oh, ya, ya, ya. Putri Cici. Mm-mm. Dan Datuk. kita juga ada narrator. Diorang mesti kenal kot. Mm-mm. Datuk Jalil Hamid. Ya. I pernah buat status kat I, peluk dengan dia. Dia dah umur 60 lebih tau. Tapi masih kuat lagi. Yang famous dengan lagu Ayam. 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 Oh, tahu. Ya, tahu. Tahu ya. So lepas tu kita release video tu dekat semua saluran TV. TV1, TV2, TV Sabah, TV Sarawak, TV OK. So bila dah keluar kat TV ni, satu effort besar lah KTM Berhad sendiri pun kan tentang nak memberi awareness kesedaran kepada kalian semua tentang bahayanya ataupun yalah berada di landasan ni. It's not a playground kan. So kat situ orang kata apa, nyawa versus lipan besi tau. Sebab train kita tu ibarat orang kata apa, lipan besi lah, kalau orang Terengganu panggil lipan besi kan. Lipan kan, kereta lipan kan. Kereta lipan. So Bahaya. bayangkan besi dengan manusia apa sangat lah. Ya. Memang lenyek macam cerita tadi kan. Jadi tolong sangat-sangat jangan bermain dekat tepi landasan, atas landasan dan sekitar-sekitar situ. Janganlah. Kalau nak bermain, main tempat lain. Dan yang paling penting macam saya cakap tadi, tentang kalau ada safety issue, mental ke apa, janganlah, tolonglah sembang dengan kawan, mak bapak apa dan tak semua. lupa juga kanak-kanak kadang-kadang dia main basikal kat situ dan dia susun batu atas rail. Susun batu satu hal Kan? ni. Dah dia main layang-layang. Tak main boleh. layang-layang. Kalau dekat Klang Valley ni kita pakai ada double track, ada apa, overhead. Ada overhead kita. So talian atas tu kalau dia main layang terkena talian atas tu, ya Allah. Dan untuk semua tahu 25,000 tu dia Kilowatt. 25,000. Kalau kena jadi apa Kak Yong? Kena dah tak jadi apa, tak jadi nampak lemang apa dah. kita. Bukan lemang lagi dah, hangus. Habis. Tak nampak, hangus. tak kenal lah siapa dia. Ya. Tolonglah sangat-sangat ya guys. Pesan-pesan lah kat kawan-kawan, adik-adik, rakan taulan tu, tolonglah. Okay. Dan Wan, mungkin you ada sedikit ataupun pesanan lah kepada audience. Message yang ingin disampaikan untuk semua penonton kita dekat sini. Okey, dari perspektif Wan pula. So Wan dah bekerja dengan KTMB ni daripada 2004 sampai sekarang. Okay. Dah lama. So Wan dah terlibat dari pelbagai perspektif Wan, daripada seorang pemandu, daripada bawa train pelbagai-bagai train, daripada controller, dan sekarang daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. So 3 benda ni amat penting lah. Vandalisme, kita rosak harta awam Betul. di KTMB, dan impact dia kepada perkhidmatan itu amatlah teruk, dan dia merugikan kos yang banyak kan, nak repair, nak apa semua kan. Benda-benda ni semua bukan sikit. Betul. Juta, Bukan. million. Main juta. Dalam saban tahun sebagai seorang safety officer, Wan ada buat statistik berkenaan dengan kemalangan, orang kena langgar, kena binatang ternakan masuk dalam trek, dan kerosakan persembayanan. Betul. Untuk tahun lepas saja kita ada 16 kematian. Ya Allah. Kematian kena langgar dengan kereta api Itu di apa? seluruh rangkaian. Manusia? Banyak tau. Tak Bukan manusia sikit. ke apa? Manusia. Oh, manusia. 16 orang. 16 orang. Ramai tu. 16 orang ramai. Ramai. Oh, memang kita kena lebih Kena. bagi awareness kepada diorang kan. So guys, dengar Cik Iwan kita dah pesan tadi, jangan main dekat landasan,
kita dah banyak habis duit disebabkan kerosakan yang berlaku, dan ini satu kerugian untuk kita dan juga syarikat dan juga negara juga. So tolonglah besar. Tolong bear in mind yang landasan itu bukan playground, bukan tempat bermain. Dan Manusia versus lipan besi bukan perkara kecil. Okey dah, kita pun dah berada di penghujung rancangan hari ni, podcast kita yang pertama bersama dengan Cik Iwan kita. Terima Kami kasih, amat Cagai. berbesar hati lah. Amat seronok sangat dapat mendengar perkongsian daripada Iwan hari ni. Apa-apa pun terima kasih dan tahniah juga kepada dia. Daripada satu ke satu anak tangga dia mendaki ke atas di KTM Berhad ni, tahniah. Dan mungkin kalau sesiapa yang berminat tentang KTM boleh layari website KTMB untuk tahu apa kerja-kerja kosong yang ada kan. Boleh jadi macam Cik Iwan kita. Okey. So, Ida, ingat tu. Ingat tu Abang Jeb. Apa dia? Landasan bukan playground. Nyawa versus lipan besi. Sembang Real. Bukan sekadar podcast. Ini cerita kita.